Okay, kalau soalan pertama, berapa kerap cikgu melaksanakan PBD dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? PBD bermaksud pentaksiran bilik darjah. Jadi sepatutnya pentaksiran tu berlaku setiap kali waktu pengajaran. Kerana kita mengajar pada hari itu pengajaran mendengar dan bertutur. Jadi semasa mengajar tu kita dah boleh buat pentaksiran, sama ada dia boleh mendengar, boleh bertutur. Jadi setiap kali pengajaran tu berlaku, jadi sewaktu itulah PDP juga akan berlaku. Okay, kalau soalan kedua, kaedah pentaksiran yang paling kerap digunakan oleh cikgu apa? Kaedah pentaksiran. Jadi bergantung kepada itulah, kalau pemahiran mendengar bertutur, biasanya saya gunakan kaedah pemerhatian lah. Tengok dia dah boleh bertutur atau tidak, dengan soalan-soalan boleh memberi pendapat atau tidak. Jadi buat pemerhatian. Jadi kalau nak uji tentang kemahiran membaca, bagi dia teks bacaan, lepas tu tengoklah dia boleh menguasai bacaan tu dengan sebutan, intonasi betul atau tidak. Jadi dengan cara itu kita bolehlah menguji dia tahap penguasaan dia. Nak bagi tahap 3 ke 4 ke, kalau dia boleh membaca dengan lancar, sebutan betul, intonasi betul, lepas tu boleh bagi balik pendapat apa yang dia baca tu, biasanya boleh bagi sampai tahap 5 atau 6. Jadi kalau menulis tu pula, kita tengoklah bagaimana dia boleh menulis. Nak uji dia menulis tu, mungkin kita bagi dia suruh buat draft karangan ataupun menjawab soalan. Jadi macam tu lah kaedah PBD dijalankan. Dalam banyak-banyak kemahiran tu, kemahiran apa yang paling mencabar untuk ditaksa dalam Bahasa Melayu? Biasanya di sekolah Cina ni, budak-budak tu kurang kemahiran dalam bertutur. Jadi mereka tu masih belum menguasai Bahasa Melayu. Jadi masih kurang perbendaharaan kata. Jadi untuk nak bercakap dengan baik, dengan lancar tu tak boleh. Jadi itu salah satu lah yang mencabar untuk mereka, untuk bagi tahap yang lebih baik, lebih tinggi dalam kemahiran bertutur dan mendengar. Membaca biasanya murid dah boleh membaca lah. Adakah PBD membantu mengenal pasti tahap penguasaan murid dengan lebih tepat? Ya, memang betul lah. Kalau PBD tu kita dapat melihat sejauh mana dia dah menguasai kemahiran-kemahiran yang kita ajar. Jadi kalau kita kena buat macam satu catatan lah untuk melihat sejauh mana perkembangan dia dalam pengajaran kemahiran yang kita dah ajar tu. Jadi dia panggil borang transit. Borang transit dia ada senarai nama. Contohnya kita mengajar pemahiran mendengar bertutur 1.21. Jadi dalam tu kita akan bagilah tahap berapa penguasaan dia. Kemudian bila akhir penggal akan dilihat secara keseluruhan tahap penguasaan dia. Boleh bagi berapa? Boleh bagi 3 ke 4 ke 5 ke tahap penguasaan tu. Okay. Apakah cabaran utama pelaksanaan PBD dalam Bahasa Melayu? Cabaran tu yang saya rasa lah datang dari murid sendirilah. Murid tu macam belum betul menguasai lagi, walaupun dah darjah 5, darjah 6. Jadi tahap penguasaan mereka agak rendah. Ada yang masih tak dapat membaca dengan lancar. Lepas tu kalau mendengar bertutur pula, mereka belum boleh bercakap Bahasa Melayu dengan baik. Mungkin kerana faktor Bahasa Melayu ni sebagai bahasa
kedua ataupun ketiga bagi mereka. Biasanya kalau mereka tu di rumah cakap bahasa dialek rumah, mungkin bahasa Hokkien, kadang-kadang mereka gunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Mandarin di rumah. Jadi bahasa Melayu ni dah jadi bahasa kedua atau ketiga. Jadi mereka kurang lancar, kurang fasih untuk bertutur dengan kawan, dengan cikgu. Jadi itu yang membuat mereka tahap penguasaan mereka tu jadi rendah. Macam mana PBD membantu meningkatkan kemahiran bahasa murid? Jadi melalui PBD itu kita dapat mengesan tahu sejauh mana penguasaan mereka dalam mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi bagi meningkatkan penguasaan mereka dalam setiap kemahiran tu, jadi kita kena bagi penekanan lah. Kalau dia kurang mahir dalam membaca, suruh mereka banyak membaca. Tapi itulah, budak-budak sekarang ni minat membaca tu dah jadi kurang kerana ada banyak faktor seperti main handphone ataupun buat benda-benda lain. Jadi minat membaca tu kurang. Jadi yang pergi tuition apa semua tu saya lihat adalah peningkatan juga. Jadi kalau setakat mengajar, lepas tu mereka tak ambil tindakan lain, contohnya tak baca dah, lepas tu tak buat kerja. Jadi itu yang menyebabkan mereka tu macam ketinggalan. Jadi untuk meningkatkan tu kita suruh mereka, galakkan mereka untuk bercakap bahasa Melayu dengan cikgu, cakap dengan kawan sewaktu bahasa Melayu lah. Macam membaca, suruh mereka membaca, menulis tu buat banyak latihan. Macam tu lah. Okay. Adakah kehadiran murid mengganggu PBD secara menyeluruh? Macam kalau murid tak hadir, dia mengganggu tak? Ada juga. Tentunya kalau kita